Assalamualaikum dan salam Ramadan. Hari ni aku nak vlog pasal More Picnic di KDR. Alhamdulillah kita dah start buka pada hari Rabu. Sekarang dah hari Sabtu, sepanjang Rabu sampai Jumaat. 3 hari Alhamdulillah sambutan yang sangat memberangkangkan. Walaupun cuaca tidak memberi kerjasama sangat sebenarnya, tapi Alhamdulillah ada orang datang juga support. Vendor pun seronok. So kali ni kat KDR More Picnic kita membawa lebih pada 2-3 vendor. So, total sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendor. Patutnya 5, tambah lagi 1. Bao boy tu lah, roti bao. Dessert by Manis, nasi lemak by Bento, berbuah by Blue Beats Box, goreng-goreng, kuih goreng lah mostly by Walk This Way, Aziz. And then burger by Mulut Smash Burger. So banyak sikit lah makanan yang kita ada kali ni. Kita orang pun buat juga makanan tapi sikit, iaitu fried chicken nugget je. And then ramen, Korean ramen. Bulan puasa ni kita orang bawa masuk seasonal drinks, iaitu dates latte, kopi kurma. Kali ni kita dah jumpa balik kurma yang kita orang sepatut guna. Sebab tahun lepas kita orang pakai yang tak betul. Tengok, cuaca dah nak hujan. Sekarang dah pukul 4.30. Cuaca dah nak hujan. Tengok lah tu cuaca. Harap hujan sampai sebelum pukul 8 lah. More Picnic KDR start pukul 9 malam sampai 1 pagi. Sampai 2 pagi. Jadi aku nak kena set up dulu kat sini untuk sebab apa aku nak set up awal. Sebab sekarang 4 tu sepatutnya aku harus set up pukul 6. Tapi hari ni 4.30 aku nak set up sebab lepas ni aku nak ke buka puasa rumah mentua aku sebab ramai balik hari ni. Kau tengok weh, angin gila weh. Tadi kemah tu dah bergerak ke sana tau. Aku tak tahu lah macam mana ni. Aku dah tutup payung tu. Payung tu dah koyak sikit dah. Ini dah bergerak sikit. Nampak? Tengok, kau tengok. Dia dah bergerak. Weh, angin ribut. Aduh. Saya terbalik lah ni. Payung ni sebab aku turunkan. Budak ni pun potensi terbang tak? Weh, nak hujan dah. Okay, nak hujan. So aku nak settlekan semua benda ni. And then pergi rumah mak mentua lah. Aku baru sapu weh. Hujan lah. Masih kereta nak pergi rumah Mak Tata. And then sebelum tu kita dah singgah beli sayur je. Allahu Akbar. Okay, sekarang dekat apa nama ni, dekat Tesco je beli sayur sebelum ke rumah mak mentua aku. Kita nak makan nasi ayam. So ni nak beli salad semua lah. Tak apalah. Ni. Dah blur.
Macam nak ubahkan benda ni ke sini lah. Ha? Boleh ke? Boleh? Ha, boleh. Mana selesa? Okay, ni saya. Ni Adin. Ustaz Adin. Haji Din. Kemal tu. Mana tu? Kemal tengah set up. So, kita orang tengah langkah buat sikit, baru nak set up. Sebab tadi kan kau semua. So, kita set up sekejap Ini kita bagi bila telur dia. Tak ada salah orang ambil. Orang lain main ambil je, kita rugi lah. Main. Tengah. Bukan lupa bos. Keluar je, tak keluar je. Okey. Cincang. Ya. Okey Man, boleh Man. Masuk. Lemon lime? Lemon lime tak ada. Ada lemon mint je. Lemon mint. Dia mau. Okey. Okay. Sini. Nampak. Azim? Okey, nampak Azim nampak. Okey, bau ready dah ready. Okey. So inilah budak-budak yang berniaga hari ni. Tu tak budak tau. Tu abang. Pakcik. Ha? Ada vlog hari ni. Tapi gelap lah. Hari ni gelap lah. Kelang kabut ni masih single. Kalau siapa nak nyarap. Single ke tak? Single ke tak? Janganlah Malaysia. Sempena Hari Malaysia. Sebenarnya Hari Wanita saya promote. Dia masih single. Hujan ni. Hujan kembali. Ni baru nak set up. Zom dengan ni apa? Apa? Boleh tak tolong boleh tak? Apa dia? Pinjam penimbang tak boleh tak? Penimbang tadi dah kita pakai. Sekejap je. Sekejap je. Okey. 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 Ni apa? Buka tunggu. Okey, ini roti. John. Lembut-lembut saja. Lembut saja. Zul, ni Zul. Antara orang kuat bagi run ke? Kuatlah sangat. Kan masa sikap aku dah confuse lah. Dah, mana dia? Tak ada dah? Pencet. Pencet dah. Subscribe. Selesa, jemput. So ini je lah aku tak tahu aku nak vlog apa dah. Ini je lah untuk malam ni. Tunggu mari piknik. Gelap. Okey. Tunggu customer je lah. Okey. Tu lah. Yang tengah ready. Ni ke ni? Ni nasi lemak. Nasi lemak mana Wan? Banyak. Wah, ni nasi lemak. Ni kerang ke? Hari ni kita ada sambal udang. Sambal udang. Sambal udang. Lepas tu kita ada Ada banyak dua ni. Ayam rendang. Yes. Rendang. Okey. Yang ni ada apa? Buah-buahan tempatan. Okey, kasih ada sampai. Adin. Pinggang sekali Din. Mana lain? Terawih. Tanda belum lagi. So, saya ke Pulau ada orang kat dapur. ada. Boleh. Bau. Tapi kadang-kadang aku lupa kan.
Okey ya. Okey ya. Ya Allah. Ni. Tukar. Kita ada cheesecake dan Haikal. Ini dekat. Kita ada Oreo. Pada semua yang tengok video ni, saya sebenarnya dipaksa buat review. Jom semua kat sini. Ellie, say hi. Say hi. Badums. Okey, kita tunggu. Tak habis lagi review ni. Okey. Last saya datang, stiker dia masih stiker rumah. Sekarang dia, rumah dia dah tak Ini ada. baru buat, belum puasa. Belum puasa. Okey, baru puasa. Nasib baik. Maknanya 2 tahun tak lama lah. Okey. Okey, ibu minyak saya muka. So inilah suasana More. Nak tangkap gambar tak boleh. Nampak. So ini je lah suasana More buat ni. Banyak weh, gelap. Ni hujan on off hari ni. So happy birthday to you. Ini je lah untuk malam ni. Jumpa lagi. Jangan lupa datang More Picnic KDR. Ada bau, ada kuatiau, ada burger, ada nasi lemak, ada dessert, ada buah dan ada air KDR. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Azim, ada apa cakap? Tak ada. Okay, tak ada. Bye.